Apabila ostak mereka mengejek dan mempersendakan mufti negeri dan ahli majlis fatwa yang lain, ketika itu mereka tak rasa itu memperlekehkan ulama. Duit kerajaan negeri Perak, gaji-gaji kaki tangan termasuk menteri besar, tidak diasingkan. Mana duit kerajaan negeri Perak bercampur, duit pelacur di situ, duit judi di situ, duit arak di situ, duit babi di situ, duit hiburan di situ, bercampur. Mufti tak respon sebab dia tahu gaji dia duit pelacur. Gaji mufti duit pelacur. Gaji mufti duit babi. Gaji mufti duit judi. Gaji mufti duit haram. Itu sebab perangai haram. Mereka bersorak bersama-samanya. Ketika ostak mereka itu ditegur dan dikritik kerana keceluparannya, barulah mereka bersedih dan meratap hibah dengan kata-kata, moga Allah pelihara ulama, belajarlah menghormati ulama dan seumpamanya. Rupanya ulama bagi mereka adalah yang berupaya menghiburkan mereka dengan derayan ketawa dan melawak semahunya, sporting katanya, seumpama menonton badut sarkas, sambil-sambil menyelit 1-2 ayat Quran dan kalam ulama. Asalkan jangan tanya apa dalilnya, nanti jadi wahabi, liberal, sekular. Begitulah masyarakat diajar dan dilatih. Saudara, kita juga hormat ulama, tetapi yang sopan tutur kata, jujur dengan ilmu dan berhujah dengan Quran dan hadis. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah.